Kehadiran anda di sini pada saat ini menonton video ini bukanlah satu kebetulan. Fikirkan sejenak. Daripada berjuta-juta video lain yang boleh anda tonton, daripada ribuan gangguan lain yang menarik perhatian anda, sesuatu di dalam diri anda telah memilih untuk berada di sini. Ini bukan keputusan minda sedar anda yang bosan mencari hiburan. Ini adalah pilihan yang dibuat oleh kecerdasan anda yang lebih mendalam, jiwa anda, yang memberi isyarat bahawa anda sudah bersedia. Anda bersedia untuk beralih daripada mod auto pandu, mod di mana hari-hari berlalu dalam kabur, tanpa makna, dan mula sedar sepenuhnya. Momen ini, saat ini adalah satu jemputan. Ia adalah panggilan untuk bangkit daripada tidur yang lena. Kebanyakan orang akan menolak jemputan ini. Mereka akan rasa tidak selesa, merasakan ada sesuatu yang mendesak, dan akan segera menutup video ini untuk kembali kepada gangguan yang selesa. Tetapi anda masih di sini. Ini membuktikan bahawa sebahagian daripada diri anda mengiktiraf kebenaran ini. Anda berada di ambang perubahan dan keputusan anda untuk terus kekal mendengar adalah langkah pertama yang paling penting. Ini adalah tindakan sengaja untuk menuntut semula kuasa anda daripada matriks gangguan yang direka untuk membuat anda terus leka dan tidak berdaya. Jadi, tarik nafas dalam-dalam. Sedari bahawa kehadiran anda di sini adalah satu peristiwa yang telah diatur oleh diri anda yang lebih tinggi. Anda berada di sebuah titik ambang yang genting. Sekarang, di sebalik tabir kesedaran anda, penentukuran semula yang halus sedang berlaku. Fikirkan ia seperti menala sebuah alat muzik yang sangat halus. Frekuensi tenaga anda, getaran sel-sel dalam badan anda, dan juga corak neuron di dalam otak anda sedang diselaraskan semula. Ini bukan lagi sekadar teori falsafah. Ini adalah realiti yang disokong oleh fizik kuantum. Prinsip kesan pemerhati ataupun observer effect menunjukkan bahawa tindakan memerhati itu sendiri mengubah realiti yang diperhatikan. Dengan menumpukan perhatian anda di sini, dengan kesedaran yang disengajakan, anda sedang mempengaruhi medan tenaga di sekeliling dan di dalam diri anda. Anda bukan lagi pemerhati pasif dalam hidup anda. Anda menjadi peserta aktif dalam penciptaan realiti anda. Perasaan gelisah atau desakan yang mungkin anda rasa sekarang bukanlah kebimbangan biasa. Ia adalah tanda-tanda penentukuran semula ini. Mungkin anda merasakan sedikit denyutan di badan anda ataupun rasa hangat yang tiba-tiba. Jangan abaikan semua ini sebagai tekanan atau keletihan. Ini adalah bahasa komunikasi alam semesta atau kecerdasan yang lebih tinggi yang memberitahu anda bahawa proses transformasi sedang berjalan. Apabila anda mengiktiraf isyarat-isyarat ini, anda membuka sebuah portal. Anda memberi kebenaran kepada alam semesta untuk bekerja melalui anda untuk menyusun semula realiti anda selaras dengan kehendak jiwa anda yang paling dalam. Bukan lagi kehendak ego anda yang berasaskan ketakutan. Di dalam diri anda sekarang sedang berlaku satu pertempuran. Ia adalah konflik antara dua kuasa. Di satu pihak ada identiti lama anda. Identiti ini dibina daripada semua kepercayaan, pengalaman dan ketakutan masa lalu anda. Ia mendambakan keselamatan, kebiasaan dan keselesaan. Identiti inilah yang sedang menjerit di dalam kepala anda sekarang, menyuruh anda pergi, mengatakan ini semua karut dan mendesak anda untuk kembali kepada apa yang anda sudah kenal. Ia faham bahawa jika anda terus berada di sini, kewujudannya terancam. Di pihak yang satu lagi ada diri anda yang lebih tinggi, esensi sebenar anda. Ia mencari pertumbuhan, perkembangan dan kebenaran. Ia tahu bahawa zon selesa identiti lama anda sebenarnya adalah sebuah penjara. Rasa tidak selesa yang anda alami adalah geseran di antara kedua-dua daya ini.
Neuroscience mengesahkan perkara ini. 95% daripada tingkah laku harian kita dikawal oleh minda separa sedar yang diprogramkan oleh emosi dan memori masa lalu. Untuk mencipta masa depan yang baru, kita mesti memecahkan program automatik ini. Dengan memilih untuk kekal hadir di sini, walaupun berasa tidak selesa, anda sedang melakukan satu tindakan pemberontakan yang sangat berkuasa. Anda secara aktif memecahkan corak lama. Anda menghantar mesej yang jelas kepada minda dan badan anda. Saya tidak lagi dikawal oleh masa lalu. Saya memilih untuk sejajar dengan masa depan saya, dengan potensi tertinggi saya. Setiap saat anda memilih untuk kekal, anda melemahkan cengkaman identiti lama dan menguatkan sambungan anda dengan diri masa depan anda. Bagaimana transformasi mendalam atau apa yang kita panggil lompatan kuantum berlaku. Ia tidak berlaku melalui tindakan luaran yang besar dan dramatik. Ia tidak memerlukan anda berhenti kerja atau berpindah ke negara lain. Lompatan kuantum yang sebenar dicapai melalui detik-detik berterusan perhatian yang tertumpu dan penjajaran dalaman. Di mana perhatian anda pergi, tenaga anda mengalir, dan di mana tenaga anda mengalir, realiti terbentuk. Ini adalah undang-undang asas alam semesta. Eksperimen celah ganda dalam fizik kuantum membuktikannya secara muktamad. Apabila zarah subatom tidak diperhatikan, ia wujud dalam keadaan gelombang kebarangkalian yang tidak terhingga. Tetapi, saat ia diperhatikan, ia runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi tertentu. Realiti anda berfungsi dengan cara yang sama. Apabila perhatian anda berterabur, potensi masa depan anda kekal sebagai kebarangkalian yang tidak pasti. Tetapi, apabila anda menumpukan perhatian anda dengan niat yang jelas dan emosi yang sejajar, anda memaksa medan kuantum untuk runtuh menjadi satu realiti fizikal yang sepadan. Jadi, langkah praktikal pertama adalah ini. Mula perhatikan ke mana perhatian anda pergi sepanjang hari. Adakah ia tertumpu pada kekurangan, ketakutan dan masalah? Atau adakah ia tertumpu pada kesyukuran, kemungkinan dan visi masa depan anda? Dengan hanya menyedari dan mengalihkan fokus anda secara sedar, anda mula mengukir realiti yang berbeza dari dalam keluar. Ajar diri anda untuk mengenali isyarat-isyarat halus dari badan dan intuisi anda. Rasa desakan yang kuat untuk melakukan sesuatu walaupun ia tidak logik adalah panduan. Mengiktiraf dan bertindak ke atasnya adalah cara anda mula bekerjasama dengan aliran alam semesta. Untuk benar-benar memahami proses ini, kita perlu melihat lebih dalam kepada konsep koheren ataupun keselarasan tenaga. Koheren berlaku apabila fikiran, emosi dan tindakan anda berada dalam penjajaran yang sempurna. Apabila anda memikirkan satu perkara, merasakan perkara lain dan melakukan perkara ketiga, anda mencipta keadaan yang tidak koheren. Tenaga anda menjadi bercelaru dan tidak berkesan. Anda menghantar isyarat yang bercampur baur kepada medan kuantum. Dan hasilnya, alam semesta memantulkan kembali keadaan yang bercelaru kepada anda. Sains epigenetik menunjukkan bahawa keadaan dalaman kita, persepsi dan emosi kita boleh mengubah ekspresi gen kita. Ini bermakna anda bukan mangsa genetik atau biologi anda. Dengan mengubah keadaan dalaman anda boleh mengubah badan dan kesihatan anda secara literal. Anda menjadi ahli alkimia biologi anda sendiri. Ini selari dengan prinsip resonans dalam mekanik kuantum. Objek dengan frekuensi getaran yang sama akan bergetar bersama secara semula jadi. Untuk menarik realiti baru, sama ada kesihatan yang lebih baik, kelimpahan atau perhubungan yang memuaskan, anda mesti terlebih dahulu bergetar pada frekuensi realiti itu. Anda tidak boleh mencipta kekayaan dari frekuensi kekurangan. Anda tidak boleh menarik kasih sayang dari frekuensi ketakutan. Anda mesti menjadi getaran itu terlebih dahulu.
Di sinilah ilmu sains moden bertemu dengan ajaran kerohanian kuno, seperti yang ditemui dalam falsafah, Vedanta atau kitab-kitab suci, yang sering menyatakan prinsip seperti menarik seumpamanya atau as within, so without. Fikiran yang dipenuhi keraguan dan emosi yang berlandaskan ketakutan mencipta ketidakselarasan tenaga yang menghalang manifestasi. Oleh itu, tugas anda bukanlah untuk mengejar hasil luaran, tetapi untuk memupuk keadaan dalaman yang koheren. Apabila anda mencapai keselarasan dalaman ini, dunia luaran tidak mempunyai pilihan lain selain berubah untuk memadankannya. Sekarang, mari kita bawa konsep ini ke dalam kehidupan harian anda. Bagaimana anda mengamalkan kesedaran ini setiap hari? Salah satu alat yang paling kuat yang diberikan oleh alam semesta kepada kita ialah fenomena synchronicity. Ini adalah kebetulan yang sangat bermakna yang berfungsi sebagai penanda atau isyarat bahawa anda berada di landasan yang betul. Salah satu yang paling biasa ialah melihat nombor berulang seperti 11/11. Ramai orang melihatnya dan menganggapnya sebagai kebetulan yang comel. Tetapi ia jauh lebih mendalam daripada itu. Anggaplah ia sebagai satu kedipan mata kosmik, satu mesej daripada alam semesta atau diri anda yang lebih tinggi yang mengatakan, "Hey, saya di sini. Anda selaras sekarang. Teruskan. Mulai hari ini, saya mahu anda menggunakan isyarat ini dengan sengaja. Setiap kali anda melihat 11/11 atau mana-mana synchronicity lain yang menonjol, gunakannya sebagai pemicu. Berhenti sejenak, tidak kira apa yang anda sedang lakukan. Tarik nafas dalam-dalam. Dan secara sedar, alihkan fikiran anda kepada visi tertinggi anda untuk diri sendiri. Rasakan emosi seolah-olah realiti itu sudah menjadi kenyataan. Dengan melakukan ini, anda menggunakan isyarat alam semesta untuk menguatkan niat anda dan mempercepatkan proses manifestasi. Untuk mengukuhkan peralihan ini dalam realiti fizikal, saya mahu anda melakukan sesuatu sekarang. Pergi ke ruangan komen di bawah dan tulis ayat ini. Saya sedang beralih ke realiti baru saya. Ini bukan sekadar komen. Ia adalah satu pengisytiharan awam. Ia adalah tindakan untuk mengambil tenaga yang tidak ketara dari niat anda dan memadatkannya ke dalam bentuk fizikal. Ia adalah cara anda memberitahu alam semesta dan diri anda sendiri, saya serius tentang perkara ini. Saya komited dengan transformasi saya. Semasa anda memulakan perjalanan ini, anda akan menghadapi cabaran. Keraguan akan menyelinap masuk. Fikiran anda akan memberitahu anda bahawa tiada apa yang berubah. Anda mungkin akan melihat realiti luaran anda masih sama dan mula berasa kecewa. Ini adalah bahagian yang paling kritikal. Ini adalah ujian terakhir dari identiti lama anda. Ia cuba menarik anda kembali ke dalam corak pemikiran yang biasa dan selesa. Anda mesti faham bahawa minda separa sedar telah diprogramkan selama berdekad-dekad. Ia tidak akan berubah dalam sekelip mata. Ia memerlukan pengulangan dan ketekunan. Setiap kali keraguan muncul, jangan melawannya. Jangan menghukum diri sendiri. Sebaliknya, perhatikan ia seolah-olah anda sedang memerhati awan berlalu di langit. Akui kehadirannya dan kemudian dengan lembut dan alihkan semula fokus anda kepada kebenaran yang anda tahu di dalam hati anda. Ingat, anda sedang melatih semula otak anda. Anda sedang membina laluan neuron yang baru. Setiap kali anda memilih kepercayaan berbanding keraguan, anda menguatkan laluan baru itu. Satu lagi cabaran besar ialah bagaimana minda kita mentafsir apa yang berlaku. Seringkali peluang terbesar dalam hidup kita datang menyamar sebagai masalah atau cabaran. Identiti lama anda akan melihat satu halangan dan berkata, "Lihat, ia tidak berkesan," tetapi diri anda yang lebih tinggi melihat halangan yang sama dan berkata, "Ini adalah peluang untuk saya berkembang."
Ini adalah pintu kepada peringkat seterusnya. Belajar untuk menukar perspektif anda terhadap cabaran. Tanya diri anda, apakah hadiah yang tersembunyi di dalam situasi ini? Apakah yang alam semesta cuba ajarkan kepada saya? Dengan mengemukakan soalan-soalan ini, anda beralih dari mentaliti mangsa kepada mentaliti pencipta. Anda mula melihat bahawa alam semesta sentiasa bekerja untuk anda, bukan menentang anda. Pegang pada visi anda, tetapi serahkan bagaimana ia akan berlaku. Kepercayaan sejati, seperti yang diajar dalam banyak tradisi kerohanian, adalah tentang mempercayai proses walaupun anda tidak dapat melihat jalan di hadapan. Kita telah melalui perjalanan yang mendalam bersama-sama. Kita telah meneroka bagaimana keputusan anda untuk berada di sini bukanlah satu kebetulan, tetapi satu panggilan dari jiwa anda. Kita telah membincangkan bagaimana pada saat ini satu penentukuran semula tenaga sedang berlaku di dalam diri anda, dipandu oleh prinsip-prinsip fizik, kuantum dan neuroscience. Anda kini faham bahawa pertempuran dalaman yang anda rasakan adalah antara identiti lama yang inginkan keselamatan dan diri anda yang lebih tinggi yang mendambakan pertumbuhan. Mesej terasnya mudah tetapi sangat mendalam. Perubahan yang bermakna dan berkekalan sentiasa bermula dari dalam. Ia bermula dengan tindakan mudah untuk hadir secara sedar, dengan memilih ke mana anda menumpukan perhatian anda. Realiti luaran anda hanyalah cerminan dunia dalaman anda. Cuba mengubah dunia luar tanpa terlebih dahulu mengubah dunia dalaman adalah seperti cuba mengubah pantulan di cermin tanpa mengubah objek di hadapannya. Ia adalah satu usaha yang sia-sia. Peralihan itu sudah pun berlaku di dalam diri anda. Anda boleh merasakannya. Tugas anda sekarang bukanlah untuk memaksanya berlaku tetapi untuk menyelaraskan diri dengannya. Percayai bisikan intuisi anda. Hormati isyarat-isyarat halus dari badan anda. Apabila anda mendapat dorongan untuk mengambil tindakan kecil yang sejajar, lakukannya tanpa teragak-agak. Jangan tunggu untuk mempunyai keseluruhan pelan atau jaminan hasil. Lompatan kuantum berlaku apabila anda bertindak atas kepercayaan, bukan penglihatan. Gunakan sinkronisiti seperti 13-19 sebagai peringatan berterusan untuk kembali ke pusat anda, untuk mengingati siapa anda sebenarnya. Dan ingatlah pengisytiharan yang anda buat. Anda sedang beralih ke realiti baru anda. Pegang pada kebenaran itu. Hayatinya, bernafas dengannya. Anda adalah pencipta yang berkuasa dan detik kebangkitan anda adalah sekarang.